Lah ni kudu ada kat kedai apa nama Pak Cok Corner Pantai Road tu kan. Ni kita bersama dengan Pak Cok dah. Kita nak tanya dia apa orang tu apa dia punya feedback dah kan. Time bulan puasa pasal starting tu untuk makan sok kan. Jadi kita nak tanya dia pasal dengar cerita dia ada perancangan. Lepas raya kot dia kata dia nak continue. Kita nak tanya Pak Cok ni apa cerita kan. Perancangan saya selepas raya saya akan buka 2 sesi. Pertama 11 pagi sampai pukul 6 petang ataupun 7 saya akan buat laksa, biunsuk, nasi ayam, cendol ais kacang. Tu kami stop pukul 7. Kita akan sambung balik nasi campur malam pukul 11 sampai pukul 4 pagi. Menu seperti biasa ikan cincaru, ikan sup dudu, ikan nyok-nyok, macam-macam ikan lah kita akan sajikan. Sambal belacan, ulam-ulaman. Semua pelanggan maklum kat saya buatlah malam. Buat nasi campur malam. Sambutan yang menggalakkan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang support saya. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk semua pelanggan. Pada mana-mana nak hantu bagan apa kan daripada duduk belah-belah sini kan. Ya. Kalau kata malam raya apa kan nak main makan boleh kan, main makan try tengok ni. Orang tahu apa segala ikan cencaru ke, segala mak nikah memang makanan orang Melayu. Yang sample memang dia kan dekat Pak Cok Corner yang duduk kat Pantai Road kan. Dan lepas tu dia beritahu seminggu selepas raya dia akan buka kedai. Jadi dia akan buat apa ni panggil nasi campur Pak Cok. Nasi campur malam Pak Cok Pantai Road. Dan orang tahu masa tu dia akan buat menu-menu yang lain-lain sikit lah, yang orang tahu yang tu mungkin ikan bakar pun ada, sate, Pek Ngo. Pek Ngo live memang dipakai buat. Jalan Piramli memang Pek Ngo. Kan boleh main try kan. Lepas raya insya-Allah seminggu lepas tu kan. Yang ni di antara menu untuk apa makan sok kan. Ya. Yang ni apa ni baca kan? Ikan cincaru. Orang Penang panggil ikan belah belakang. Yang ni dia punya harga berapa? Kalau saiz besar RM7. Kalau kecil RM6. Lalu ikan caru orang belah sebelah. Di kedai saya ni saya akan suruh buat 2 belah. Yang ni apa pula ni? Yang ni ulam-ulaman. Sampai belacan, tiap-tiap air ulam kita tukar. Jangguis, macam-macam ulam ada. Ikan kerin ada, ikan kerin talang. Yang ni harga berapa? Ini harga tak mahal lah. Lebih kurang RM3-4 je. Yang ni gulai ikan seludu. Dia ikan seludu ikan lain tak? Ada, ikan nyok-nyok ada, ikan bawai ada, ikan siakap. Yang ni apa ni? Yang ni RM7. Kalau dengan bendi RM9. Dengan kuah kira RM10 lah. Saya duduk dengar cerita lepas begitu kira nasi dia kira biji betul ya? Sebiji sekupang apa betul ya? Allah mak. Yang ni yang dikatakan sambai yang diperbuat pada cabai. Ni nak bagi tahu mai, rancak meh, Penang meh duk ada ni anak hantu meh orang lama meh. Kalau hangpa tak mai try hangpa rugi. Mana nak dapat cencaru pukul 2 pagi? Ni dia sini duk ada. Sikit meh baik meh gulai meh, sikit meh rancak meh bendi besar nala meh. Gila-gila dah Penang kita nampak. Apa nak makan nasi lauk, nak cari benda-benda yang paling best tengah-tengah malam pagi-pagi buta meh. Apa duk hau, meh singgah kat bagan. Mana meh tempat ni orang panggil Rojak Tonggek Pantai Road. Hamba mai sini mai cari Pak Cok, dia mai owner kedai dekat belakang, rancak meh. Sempoi ni jumpa hamba lain